Boleh cerita tak Kak, macam mana tekanan kerja tu? Okay, so untuk adik-adik SPM yang ingin ambil medik ataupun perubatan, jom dengar sharing Kak Nur, okay? And then you decide yourself. Okay, kalau contoh, first Kak Nur nasihatkan, pilihlah medik tu sebab korang minat. Okay, kalau korang tidak minat, you will be struggle. Hasilnya adalah Kak Nur. Kak Nur dulu tidak minat medik. Okay, tapi memang struggle lah. Adakah boleh sukses? Boleh sukses insyaAllah. Tapi sangat struggle sebab kita buat benda yang kita tidak minat. Okay, tapi minat tu boleh kita pupuk. Sebab Kak Nur, masa Kak Nur zaman sekolah dulu, Kak Nur develop minat bila Kak Nur mula jumpa pesakit. Sebab masa kita belajar ni banyak teori. And then Kak Nur otak maths tapi Kak Nur belajar biologi. So it's not easy, ya. Tapi adakah boleh sukses? Boleh insyaAllah. Alright. So kalau korang habis SPM, biasanya kita kena pilih kan, ambil matrix ataupun STPM kan. Masa tu Kak Nur ambil matrikulasi dekat Kota Kinabalu lah masa tu, dan Kak Nur dapat grade 4 flat. 4 flat, so memang kita banyak peluang yang tinggi lah kalau markah kita tinggi kan. Maksudnya banyak peluang kerja yang kita boleh pilih. Masa tu Kak Nur hampir pilih dentist, doktor gigi. Tapi Kak Nur fikir balik masa tu, adakah Kak Nur akan tengok gigi orang seumur hidup? Okay. Sebab gigi kita fokus pada bahagian mulut kan. Okay. And then akhirnya Kak Nur ambil perubatan. Tapi masa perubatan tu is very struggle. Kita masuk perubatan, korang kena tahan mental and physical. Kena marah, kena maki, itu biasa. Ya, so kena tahan. Tapi niat dalam hati untuk belajar. Kalau tidak, korang akan ended dekat psychiatry. Okay, so dimalukan itu biasa masa tu, zaman tu. Tapi Kak Nur tengok sekarang ni semakin kurang lah macam tu. I'm not really sure, tapi ada improving lah compare sebelum-sebelum ni. Lepas tu, masa tu Kak Nur sangat struggle sampai Kak Nur hampir tukar. Kak Nur nangis-nangis nih call my mom mau tukar kepada farmasi masa tu. Tapi sebab Kak Nur ni anak bongsu, so mak Kak Nur memang mau ada anak yang doktor lah. Dan masa tu Kak Nur fikir balik, apapun kita masuk bidang memang akan ada tekanan kerja, akan ada stres dia. So apapun yang kita buat, semua tu akan kita lalui. Jadi sama je, kalau Kak Nur masuk farmasi pun begitu juga. So at the end Kak Nur teruskan, ya. Tapi nasihat Kak Nur, kalau korang ni Muslim, solat istiqorah dulu ya. Pastikan, sebab Kak Nur ada kawan yang mana dia sudah habis medik tau, tapi dia tidak sambung housemanship. Sebab dia memang sangat tidak minat. So sayanglah. Okay. Kalau korang masuk perubatan tu sebab tidak minat, sebab pilihan keluarga contoh kan. Actually boleh je tu. Boleh kita pupuk minat tu. But then it's not easy lah. It's not easy. Even Kak Nur sudah 17 tahun dalam perkhidmatan, siap dapat anugerah perkhidmatan cemerlang lagi. Asalnya Kak Nur bukan orang yang minat perubatan. Tapi niatlah kita buat kerja ni kerana Allah. Kalau kita dekatkan diri dengan Allah, insyaAllah kita akan buat yang terbaik. Itu je. Ya? Sebab apapun yang kita buat, korang ingat yang ni. Kita tidak dapat apa yang kita mahu, tapi Allah akan beri apa yang kita perlu. Kita ingat yang itulah. So Kak Nur ni minat IT. Kak Nur ni minat internet, minat maths. Tapi walaupun Kak Nur sudah jadi doktor, Kak Nur masih berjaya buat minat Kak Nur. Jadi bagi Kak Nur, Allah bagi Kak Nur perubatan ni untuk make myself better lah. Macam tu. Tapi kita ada masa Allah bagi tu, buatlah minat kita. Boleh je. Tapi nasihat Kak Nur, kalau korang ambil doktor sebab mau kaya, jangan. Sebab memang tak akan kaya pun. Okay? Kecuali korang masuk bisnes yang besar, korang develop your own company yang besar, banyak klinik, yes, insyaAllah korang boleh kaya. Tapi kalau sekadar untuk makan gaji, memang tidaklah kaya. Cuma cukup makan tu okey lah. Ya. Kalau mau kaya, masuk bisnes kah, masuk kewangan kah, insyaAllah boleh kaya lah. Okay? So, alright, kalau korang ada soalan, mau tanya pasal pengalaman Kak Nur 17 tahun ni, komenlah di bawah. Nanti Kak Nur share, insyaAllah. Okay?